Ada seorang penyimpan emas saya beritahu, kalaulah harga emas tak naik-naik, buat apa kita simpan emas? Tak ada untung lah macam tu. Okey, tonton video ini untuk dapatkan jawapan. Jangan lupa like dan juga share supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Tuan-puannya, sebenarnya ada 10 lagi manfaat simpan emas selain daripada kita beli murah dan juga jual mahal. Dalam buku Wang Emas daripada mentor saya ini, ada diceritakan satu persatu. Cuba baca dulu untuk dapatkan ilmu dan juga saya akan terangkan secara ringkas dalam video ini. Yang pertama, selain daripada kita beli murah dan juga jual mahal, simpanan emas ni, dia juga boleh mencegah daripada kebocoran wang ringgit. Tuan-puan perasan ke tak, kalau kita simpan duit, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit, simpan awal bulan, hujung bulan mesti akan korek balik. Maka sebenarnya, kita simpan duit ni susah nak dapat banyak. Tetapi benda yang sebaliknya berlaku apabila kita simpan emas. Ramai daripada penyimpan emas saya yang saya bantu, testimoni mereka ialah mereka kata, apabila mereka simpan emas ini, kekayaan mereka cepat bertambah. Duit susah nak bocor. Sebab apa? Kita simpan emas ni, emosi dia untuk ditambah dan ditambah. Makin simpan, makin sayang. Sebab itulah simpan emas ni lagi cepat kaya dan kita terpaksa jadi kaya. Sebab apa? Semakin lama grant kita akan semakin bertambah. Yang kedua pula, sejarah menunjukkan kenaikan harga emas ialah sebanyak 10% setahun sejak 10 tahun kebelakangan ini, dan tahun lepas sahaja emas naik melebihi 20%. Kalau kita simpan duit, semakin lama kelamaan nilai duit itu semakin lama akan semakin kecil walaupun nombor dan angkanya tak berubah. Sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan nak kekalkan kekayaan, tukar siap-siap duit tuan-puan menjadi aset emas bernilai 999 seperti yang ada di depan tuan-puan ini. Ada banyak lagi tips kewangan yang saya nak bagi, tapi tuan-puan kena tengok video saya esok pula. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.